Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Tahun 2025 membuka tirai dengan pelbagai peristiwa penting dalam dunia ekonomi. Kalau kita lihat sekitar 5 tahun kebelakangan ini, dari pandemik COVID-19, konflik geopolitik di Eropah dan Timur Tengah, hinggalah kepada krisis inflasi yang melanda seluruh dunia, semuanya telah membentuk lanskap kewangan global yang sangat berbeza daripada apa yang kita kenal dahulu. Kini, ekonomi dunia memasuki fasa pemulihan yang penuh cabaran. Negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun sedang cuba menstabilkan dasar monetari mereka, sementara ekonomi membangun pula berhadapan tekanan nilai mata wang dan hutang luar negara. Malaysia juga tidak terkecuali. Kita melihat harga barangan naik, kadar faedah masih tinggi, dan ramai pengguna mula menilai semula corak perbelanjaan mereka. Tapi dalam kesuraman ini, ada sinar harapan. Teknologi, terutamanya dalam bidang kecerdasan buatan, tenaga boleh baharu, dan mata wang digital, mencipta peluang ekonomi baharu yang dahulunya sukar dibayangkan. Syarikat-syarikat pemula tempatan dalam bidang fintech dan blockchain mula mendapat perhatian. Pelabur runcit pula semakin berani mengambil bahagian dalam pasaran saham dan aset digital. Persoalannya sekarang, bagaimana kita sebagai pengguna, pekerja, pelabur atau usahawan boleh bertindak bijak dalam lanskap ekonomi yang semakin kompleks ini? Skrip ini akan membawa anda meneroka 9 topik utama yang membentuk dunia kewangan pada tahun ini, bermula daripada konsep asas seperti bekalan wang dan proses penciptaan wang, hinggalah kepada fenomena pasaran saham, lonjakan Bitcoin, serta peranan emas sebagai aset klasik. Kita juga akan membincangkan isu besar seperti inflasi, risiko kemelesetan, dan apakah strategi pelaburan yang sesuai untuk rakyat Malaysia hari ini. Tujuan kita bukan sekadar memberi maklumat, tetapi membolehkan anda membuat keputusan kewangan dengan lebih yakin, sama ada untuk simpan, labur, atau berbelanja. Dunia kewangan bukan lagi hanya untuk pakar ekonomi atau golongan elit. Dalam dunia digital hari ini, setiap orang boleh menjadi pelabur bijak jika ada ilmu dan maklumat yang tepat. Jadi, pastikan anda bersama kami hingga ke penghujung sesi ini. Banyak fakta menarik, analogi yang mudah difahami, dan strategi praktikal yang akan dikongsikan. Kita mulakan perjalanan ini dengan memahami satu istilah asas, tetapi sangat penting dalam ekonomi, iaitu bekalan wang, atau lebih tepat lagi, bekalan wang M2. Okey, geng. Sekarang kita masuk topik yang bunyinya macam matematik tingkatan 6, tapi jangan takut. Kita akan buat ia semudah ABC. Hari ini, kita kenal satu superhero ekonomi yang ramai tak kenal, tapi dialah punca banyak benda jadi, M2. M2 tu siapa? Artis K-pop baru ke? Bukan. Nama dia memang macam kod rahsia, tapi dia sebenarnya adalah jumlah duit cair yang wujud dalam sistem ekonomi. Bayangkan macam ini. M1 tu duit yang ada dalam dompet kita. Ringgit kertas, shilling bawah kerusi, duit touch and go yang tinggal 30 sen tu. Tapi M2 ni, dia lebih besar kepala. Dia termasuk simpanan tetap, akaun simpanan, akaun pasaran wang, bukan pasar malam ya, dan sijil deposit, bukan sijil kahwin. Senang cakap, M2 ni macam seluruh isi rumah duit. Dari duit poket sampai duit yang mak kita sembunyikan dalam laci bersama resit kedai emas tahun 2011. Kenapa M2 penting sangat? Yalah, sebab bila M2 naik, ia macam ekonomi minum Red Bull. Harga aset naik. Pasaran saham melonjak. Dan kan Bitcoin rasa macam Iron Man. Kita boleh lihat situasi macam ni. Bila M2 bertambah, orang ada lebih banyak duit untuk belanja. Mereka beli kereta, beli iPhone, beli durian musangking. Semua naik permintaan, harga pun ikut naik. Pelabur pula suka. Bila banyak duit dalam pasaran, harga saham dan Bitcoin pun boleh melonjak. Tapi, bila duit terlalu banyak sampai terlebih cair, ia boleh jadi inflasi, macam teh tarik yang terlebih susu, manis sampai gigi bergetar. Fakta menarik. Tahun 2020 hingga 2025,
M2 di US naik lebih 40%. Bukan sikit tu, bosku. Dalam istilah orang biasa, bayangkan gaji tak naik, tapi semua benda lain naik macam main game Flappy Bird terbang terus. Jadi, bila kita dengar berita macam The Fed mencetak lebih banyak wang atau bank pusat melonggarkan dasar monetari, itu semua efek domino kepada M2. Dan bila M2 naik, jangan terkejut kalau harga roti Gardenia pun naik senyap-senyap. Kesimpulan bergaya mama, M2 ni macam sup dalam mi kari. Kita tak nampak, tapi kalau tak ada, semua rasa jadi pelik. Bila terlalu banyak, mi jadi banjir dan semua harga jadi semak. Faham sekarang kenapa M2 ni penting? Sekarang anda dah kenal siapa M2. Dalam bab seterusnya, kita akan bongkar satu benda yang lagi misteri. Macam mana bank boleh cipta duit out of thin air? Siapa yang bagi lesen magician ni? Okey, geng. Sekarang kita masuk bab paling magik. Macam mana duit dicipta oleh sistem kewangan moden? Ini bukan silap mata David Copperfield. Ini lebih hebat sebab ia berlaku setiap hari dan kita langsung tak sedar. Serius. Langkah 1. The Fed buka tong ajaib. Ceritanya bermula bila Rizab Persekutuan, atau lebih mesra dipanggil The Fed, decide untuk beli bond kerajaan. Mereka pun buka laptop, tekan-tekan, poof, USD 100 billion muncul dalam akaun bank komersial. Duit tu bukan datang dari langit, tapi dari keyboard. Bank dapat duit fresh dan M2 pun naik macam tekanan bila traffic jam hari Jumaat. Langkah 2. Bank jadi long sopan. Sekarang bank-bank besar ada banyak duit, jadi mereka mula keluarkan pinjaman, tapi bukan setakat hulur 10,000 je. Setiap satu yang ada, mereka boleh pinjamkan banyak kali. Ini dipanggil fractional reserve banking, atau dalam bahasa kita, pinjam atas pinjam. Contoh, kalau anda simpan RM1,000 dalam bank, bank hanya perlu simpan sebahagian kecil, contohnya RM100, dan selebihnya boleh dipinjamkan kepada orang lain. Orang tu pun simpan dalam bank lain, dan bank tu pinjamkan lagi. Ulang sampai semua orang rasa kaya, walaupun duit asal cuma satu. Hasilnya, wang dicipta tanpa cetak kertas pun. Ingat ya, bank tak perlu cetak duit. Mereka cuma adjust angka dalam sistem komputer. Macam main Sims, tapi kesannya real dalam ekonomi. Kalau semua orang bayar balik pinjaman, okey. Tapi bila semua orang pinjam dan tak bayar, masa tu baru bank panik. Dan kita masuk episod krisis kewangan 2.0. QT dan QE, diet ekonomi. QT, quantitative tightening. Bank pusat, kurangkan jumlah wang dalam sistem. Macam orang diet keto, kurangkan karbo, tapi hilang tenaga. QE, quantitative easing. Bank pusat hulur duit macam bagi buffet. Semua kenyang, tapi inflasi naik. 2025 ni, The Fed tukar dari QT ke QE. Daripada potong USD 25 bilion sebulan, sekarang tinggal USD 5 bilion je. Tak lama lagi mungkin buka seluas-luasnya macam kedai bandel lepas raya. Baiklah geng, sekarang kita sampai ke bahagian yang selalu buat orang garu kepala. Ekonomi tengah lembik, tapi saham naik mencanak. Logiknya tak masuk, tapi pasaran ni memang suka buat plot twist. Bayangkan begini, anda tengok restoran kosong, tak ada pelanggan, tukang masak pun tidur, tapi nilai saham syarikat restoran tu naik sampai langit. Pelik, kan? Tapi itulah pasaran saham 2025. S&P 500 naik macam roket. Dalam tahun 2025, walaupun ramai orang hilang kerja, ekonomi macam slow motion, tapi indeks saham S&P 500 naik macam kena Red Bull. Orang tanya, kenapa ni berlaku? Tak logik langsung. Jawapan dia, kerana Fed. Semuanya berpunca dari duit percuma. Bila bank pusat mula cetak duit dan longgarkan dasar kewangan, duit mula masuk pasaran. Bukan masuk kedai runcit atau pasar malam, tapi terus pergi ke saham Tesla, saham Amazon, saham syarikat yang jual NFT kucing menari. Pasaran saham jadi macam pesta. Semua orang pakai baju batik, masuk dengan confident dan semua anggap diri pelabur bijak pandai. Tarif Trump.
naik turun macam yo-yo. Tapi jangan lupa elemen drama, tarif Presiden Trump. Satu hari dia umum tarif baru, pasaran jatuh, esok dia kata, jangan risau, pasaran naik balik. Macam plot drama episod ke-78, kejutan demi kejutan. Contohnya, pada April 2025, S&P 500 hilang USD 5.83 trilion. Ya, trilion, bukan juta. Tapi tak lama lepas tu, semua bangkit semula. Kenapa? Ladies and gentlemen, bersedia untuk menyaksikan sejarah kewangan paling viral sejak wujudnya duit shilling 1 sen. Bitcoin dah capai harga USD 100,000. Kalau dulu orang gelak bila kawan beli Bitcoin masa harga USD ke-100. Sekarang, yang gelak tu tengah Google. Bagaimana nak beli Bitcoin masa terlambat? Bitcoin sekarang bukan main-main. Dia dah graduate daripada duit untuk nerd IT kepada emas digital bergaya. Siap ada tali leher dan CV. Kalau dulu orang guna untuk beli pizza, fun fact, dulu 10,000 BTC boleh beli sekeping pizza, sekarang 1 BTC boleh beli satu kedai pizza, siap franchise. Kenapa Bitcoin naik sampai gila-gila ni? Sebab campuran 3 bahan ajaib. 1. M2 naik mendadak. Bila terlalu banyak duit cetak, orang takut nilai duit jatuh. Jadi mereka lari cari aset yang tak boleh dicetak, masuklah Bitcoin. 2. Institusi besar dah masuk game. Dulu cuma budak college. Sekarang bank pelaburan, syarikat gergasi, malah negara pun pegang BTC. Bayangkan, kalau dulu mak suruh beli tanah, sekarang dia kata, kau ada wallet digital ke belum? 3. Sokongan politik. Presiden Trump pun kata dia suka Bitcoin. Bila pemimpin suka, pelabur makin yakin. Kalau dapat subsidi pun best. Tapi tunggu, risiko ada? Confirm ada? Harga boleh jatuh macam iPhone bila keluar model baru, tapi buat masa sekarang semua tengah parti. Ada orang letak gambar kahwin mereka, simpan dalam pendrive, tapi ada yang simpan gambar Bitcoin punya chart, print, frame kan? Katanya, inilah pencen saya. Bitcoin, Dian Tan, emas digital. Kenapa orang panggil dia emas digital? Terhad, hanya 21 juta Bitcoin je wujud. Macam lukisan Mona Lisa, siapa ada, dia raja. Susah nak palsu. Teknologi blockchain tak boleh tipu. Kalau ada yang cuba tipu, sistem tu sendiri akan tolak. Mudah dibawa. Emas berat. Bitcoin boleh simpan dalam pendrive, upload ke awan, atau hafal seed phrase. Tapi jangan lupa, kalau lupa password, habis. Kesimpulan bergaya hodler. Kalau anda masih belum faham kenapa Bitcoin naik, senang saja. Dunia dah hilang kepercayaan pada wang kertas. Sekarang orang cari benda yang bebas dari kerajaan, inflasi, dan printing machine. Tapi ingat ya, pelaburan kena ilmu. Jangan ikut trend je. Jangan esok lusa anda jual kereta beli BTC, lepas tu tidur bawah jambatan sambil refresh harga. Selamat kembali, hadirin budiman. Tadi kita sembang pasal Bitcoin, si anak muda rebel dunia kewangan. Sekarang kita jumpa pula dengan si veteran tenang, bergaya dan sentiasa relevan. Tak lain tak bukan, emas. Ya, emas. Simbol kekayaan sejak zaman Fir'aun, benda yang mak kita simpan bawah tilam dan jawapan kepada soalan, abang, nak belikan cincin tunang jenis apa? Harga emas tahun ni naik macam cucuk steroid. Kata pakar, emas hampir cecah USD 331 ons, dah macam harga buffet hotel 5 bintang tapi untuk secebis logam. Kenapa naik? Jom kita tengok senarai resipi kenaikan emas. Bahan A, dunia tengah panik. Tarif Trump, perang dagang, ketegangan geopolitik, semua ni buat pelabur jadi paranoid. Bila takut, mereka cari tempat selamat dan emas sentiasa buka pintu. Bahan B, nilai USD makin lemah. Bila dolar Amerika jadi macam biskut lemau, semua lari ke emas. Macam orang tukar nasi goreng kampung kepada quinoa bila dah sihat-sihat bajet. Bahan C, bank pusat pun panic buying. Ya betul, bukan kita je beli emas. Bank pusat seluruh dunia pun tengah borong emas macam tengah sale. Diorang tahu, kalau duit kertas jadi macam daun gugur, emas tetap bersinar. Bahan D, Fed nak potong kadar faedah.
Bila Fed mula nak potong kadar, pelabur pun mula sayang balik pada emas. Sebab bila kadar faedah rendah, emas yang tak bagi dividen pun mula nampak seksi balik. Emas ni pelaburan ke, aksesori ke? Jawapan dia, dua-dua. Untuk mak cik, boleh buat gelang dan hantaran. Untuk pelabur, boleh jadi payung emas waktu ribut kewangan. Dan yang penting, emas ni tak boleh diprint. Kalau nak tambah, kena gali. Bukan tekan keyboard. Itulah sebab dia mahal. Dan macam, mana orang simpan emas sekarang? Zaman sekarang, orang tak semestinya beli jongkong besar macam dalam cerita James Bond. Sekarang, ada akaun simpanan emas digital. Ada ETF emas. Dan untuk yang old school, beli barang kemas dan simpan dalam tin biskut. Jangan campur dengan kuih raya ya. Presiden Trump kembali dengan gaya all-in. Kali ini dia bukan main-main, dia umum tarif yang buat pasaran saham bergegar macam makan cili padi. Contoh paling padu, pada bulan April 2025, S&P 500 jatuh 12%, hilang USD 5.43 trilion nilai pasaran. Bayangkan, itu macam duit cukup untuk belanja semua rakyat Malaysia makan KFC setahun. Dan apa punca kejatuhan? Satu tweet. Yes, satu ayat pendek boleh buat pelabur panik macam nampak soalan SPM bocor. Bahagian 2, The Fed, jururawat atau tukang masak. Melihat semua ni, The Fed pun masuk campur. Tapi bukan dengan ubat. Dia bawa resipi ekonomi baru. Mereka hentikan pemotongan kadar faedah macam doktor berhenti bagi ubat sakit kepala sebab pesakit minta teh tarik. Tapi mereka longgarkan QT, quantitative tightening. Maksudnya, mereka perlahan-lahan stop tarik duit keluar daripada pasaran. Kata lain, walaupun mereka tak bagi ubat, mereka longgarkan ikat pinggang ekonomi supaya tak pengsan terus. Jangkaan pasaran, pemotongan kadar akan datang. Menurut pakar, ada 76.3% kemungkinan Fed akan potong kadar menjelang 17 September 2025. Itu macam teka-teki cinta. Dia akan teks balik tak? Maybe yes, maybe no. Tapi aku rasa 76.3% lah. SLR. Peraturan longgar. Bank pun girang. Dan satu lagi, Fed longgarkan peraturan SLR, Supplementary Leverage Ratio. Maksudnya, bank sekarang lebih bebas beli bon kerajaan, macam mak dapat kupon diskaun 70% dekat Maidin. Semua nak sapu. Kesimpulan ala Forum Ekonomi Kampung. Tarif ni macam cabai api. Sikit-sikit sedap. Tapi kalau terlebih, habis semua terbakar. Fed pula macam mak kita, nak pujuk semua orang. Tapi dalam masa sama tak nak manjakan sangat. Dua-dua main peranan penting. Dan sekarang, mereka tengah menari atas pentas ekonomi sambil kita semua pegang popcorn dan harap jangan terbakar. Okey geng, sekarang kita masuk bab yang buat jantung ramai orang berdegup laju. Macam nak cek baki akaun lepas beli iPhone baru. Risiko and strategi. Sebab tahun 2025 ni, ekonomi bukan setakat naik turun. Dia naik mendadak, jatuh tergolek, lepas tu lompat balik, macam atlet lompat kijang sambil mabuk. Jadi kita nak bincang, macam mana nak survive dalam situasi yang macam roller coaster tapi tanpa tali pinggang keledar? Risiko Lamasra 1, M2 naik, inflasi pun menggila bila bekalan wang M2 naik macam taufan, harga barang ikut naik. Roti canai dulu 1.20, sekarang dah 3.50 dengan GST dan sos ekstra. Teh tarik sekarang saiz kecil tapi harga besar. Gaji masih terperangkap dalam tahun 2019. Pendek kata, duit makin banyak, tapi nilainya makin lembik. Macam spend basah, besar, tapi tak berguna bila nak cuci dapur. Risiko bab 2, dolar Amerika. Jadi sayur layu, bila kerajaan cetak duit tanpa kawalan, nilai USD turun macam harga durian lepas musim, bila dolar lemah, import jadi mahal. Negara lain hilang selera nak simpan dolar. Pelabur mula lari cari alternatif, macam emas, Bitcoin, atau cut touch and go. Limited edition, risiko. 3. Potensi kemelesetan ekonomi. Yes, bila inflasi naik tapi gaji tak ikut,
Kuasa beli merosot. Orang kurang belanja, bisnes kurang untung, pekerja kena buang, ekonomi slow, kerajaan panik, cetak duit lagi, ulang sampai kiamat, atau pilihan raya. Tapi, jangan panik. Di mana ada risiko, di situ ada peluang. Strategi 1. Beli saham dan Bitcoin. Bila ada dip, ingat pepatah pelabur. Buy the dip, jangan buy the drip. Kalau harga jatuh dan asas masih kukuh, itu peluang bukan malapetaka. Strategi 2. Emas, just insurance keuangan. Tak kisah anda pakai emas sebagai rantai leher atau dalam bentuk akaun digital, emas kekal pelindung nilai. Bila inflasi datang, emas tenang. Strategi 3. Jangan pegang terlalu banyak tunai. Dalam ekonomi inflasi, duit dalam akaun simpanan tu makin hari makin kurus. Simpan cukup untuk kecemasan, selebihnya carilah tempat berteduh, saham, aset atau kucing NFT kalau anda yakinlah. Kita dah sampai ke penghujung rancangan ekonomi kita yang penuh drama, naik turun, tweet mengejut dan harga yang melompat lebih laju dari kucing nampak timun. Sekarang tiba masa untuk kita tanya. Okey, so aku kena buat apa sekarang? Bersatu, fahami sistem, jangan jadi mangsa. Pertama sekali, fahami cara sistem ekonomi bekerja. M2 naik sedangkan inflasi. Fed potong kadar sadikadisan pasaran saham melonjak. Emas dan Bitcoin. Ya, perlindungan bila duit fiat makin cair macam Milo Ais tak cukup susu. Jangan main ikut-ikutan. Faham dulu sebelum FOMO. Kalau tak nanti jadi macam beli treadmill, tapi buat jemuran. Gambar 2. Jadilah pelabur, bukan peneka. Kalau anda simpan duit dalam tabung ayam, berita buruk. Ayam tu tak akan bertelur. Letakkan duit anda di tempat yang ada potensi naik nilai. Saham berkualiti, Bitcoin, kalau anda sanggup tahan roller coaster. Emas, untuk orang yang suka benda bersinar dan stabil. Dan ingat, pelaburan bukan ikut nasib, tapi strategi. 3. Sentiasa belajar, walaupun dah kahwin, ekonomi berubah setiap minggu, macam harga ayam. Yang tak berubah, orang malas nak baca, malas nak kaji. Kita bukan suruh anda jadi profesor ekonomi, tapi cukup sekadar tahu beza antara duit kertas cetak dengan aset bernilai. Lepas ni bila orang cakap, the Fed nak reverse QE, anda boleh angguk dengan yakin, walaupun dalam hati tanya, QE tu kuih apa? Nombor 4. Bersedia. Bila ribut ekonomi datang, sediakan payung sebelum banjir. Simpan dana kecemasan. Jangan berhutang untuk beli iPhone baru. Diversify asset. Jangan letak semua dalam satu bakul, apatah lagi bakul rotan yang dah reput. Kalau ekonomi goyang, anda masih boleh goyang kaki dengan tenang. Nombor 5. Jangan lupa, harapan itu masih ada. Dalam dunia penuh inflasi, manipulasi dan konspirasi, masih ada satu benda yang anda boleh kawal, keputusan anda sendiri. Jadi jangan biarkan media panik, tweet orang kaya, atau video TikTok pelabur palsu buat anda takut. Nak gunakan ilmu, gunakan akal. Dan kalau boleh, gunakan kalkulator. Penutup ala DJ. Malam Jumaat. Saudara-saudari sekalian, ingatlah, dalam dunia yang penuh ketidaktentuan ini, emas bersinar, Bitcoin menggila, dan saham menari. Yang penting, anda tahu menari ikut rentak, bukan ikut kaki orang sebelah. Terima kasih kerana menonton, teruskan melabur dengan bijak, dan jangan lupa, hidup ini seperti pasaran saham. Ada naik, ada turun, tapi jangan jual diri anda pada harga diskaun. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Ekonomi 2026, kucing memerintah dunia. Jangan risau, gurau je.